ilmu ada, dengan cikgu yang bagus, kita promote dengan orang lain pun boleh datang, insyaAllah. Saya Kak Farida daripada Salatin Group pun Group 11. So far belum ada bilik sewa. Adalah satu rumah tapi macam sejuk-sejuk kuku je kan. Okay. Sebelum ni rumah tu sewa pun rasanya tak berapa jadilah. Boleh dapat duit tapi tak buat profit sangat lah. So mungkin lepas ni dah mula belajar, insyaAllah tahu macam mana nak manage lebih baik lah. Mana tak ada rezeki, dengan ada ilmu kita boleh run our business better lah, insyaAllah. Alhamdulillah, dia slow and steady tapi ilmu banyak. InsyaAllah dengan apa ilmu yang kita ada, kita share dengan orang from mouth to mouth. Mungkin ada orang lain pun akan minat nak buat apa yang akan cuba buat lah. Ilmu ada, dengan cikgu yang bagus, kita promote dengan orang lain pun boleh datang, insyaAllah. Nanti akak pun cubalah tanya-tanya siapa-siapa, ahli keluarga, kawan-kawan.